betul lah hari ni. Hai. Habis. Ni mesti ibu punya kerja ni. Oi. Hey, Kau minat air aku Aku letak dalam peti tadi. aku pula. Mana dia? Lepas Aku tu, duduk sini. dekat mulut kau tu apa? Kau minat air aku kan? Cakap betul-betul. Tak. Kau Kalau tipu kau masuk api neraka. Kau nak masuk api neraka tak? tak ada orang nak. Aku tak nak. Lepas tu baik kau jujur. Kenapa kau minat air aku? Air kau letak kat situ asal. Dah lah sedap. Kau tahu tak? Aku beli air tu untuk kesihatan badan aku, tahu tak? Untuk tambah tenaga. Aku ni kerja penat, tahu tak? Patutlah aku bertenaga. Bertenaga sangat lah sampai scroll TikTok tu. Tengok awet lagi. Kau nampak? Kau dah solat ke belum? Belum. Kau pergi solat sekarang? Okay.